Okey, video. Ada barang kita kasih Sold. dah senyap ke? Ada lagi. So Aci nak tanya sikit ni. Aci datang gudang Bos Ijan pukul berapa ni Aci? Alamak. Alamak. Pukul 2 pagi. Aci sebenarnya bawa balik daripada mana? Explore. Tu jalan sini. So Aci nak tanya sikit lah. Sebenarnya Aci datang ke gudang Bos Ijan ni, Aci nak cari barang apa? Sofa lah. Sofa. Dan bajet Aci sebenarnya berapa? Ya. RM1,000 ke bawah? Alamak. Oh, RM10,000 ke bawah. So Aci dah dapat barangnya. Aci tengok kualiti semua okey. Okey, nak tanya sikit lah. Layanan kita, free kita, layanan semua okey? Top Okey, Oh. alhamdulillah. So ini Aci first time datang sini Dah 2 kali. Ini pertama ni. Dah 3 kali dah. 3 kali. Dah 3 kali? Oh, so ini Aci dapat beli. Pertama lah. Oh, dah sebel. So yang ni first time Aci dapat beli lah. Jadilah. Oh, so raya ni Aci dapat pakai perabot jati Bos Ijan. Ya. So Aci, kita orang jual ya Aci. Okey. So maaf kalau ada rasa silap Ya. Aci So gang, 2 pagi Aci daripada Batu Pahat telah di Sold. Terima kasih Aci. Oh. Ah. Alamak.